Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Akif, wartawan SPTV Channel. Hari ini merupakan hari kedua bagi kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 12 tahun. Kejohanan pada hari ini melibatkan 4 venue iaitu ST Oval A, ST Oval B, Instar Oval A dan Instar Oval B. Di Instar Oval A, Sekolah Kebangsaan Pancing berhadapan dengan Sekolah Kebangsaan Kerambit dalam aksi kumpulan A. Kedua-dua pasukan berusaha mempamerkan permainan terbaik bagi mengutip mata penting. Di SP Oval A pula, SMK Seri Pekan berhadapan dengan Sekolah Kebangsaan Lepah Hili 3 dalam aksi yang cukup sengit. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan untuk memastikan kemenangan menjadi milik mereka. Perlawanan di SP Oval A berlangsung dengan penuh semangat apabila kedua-dua pasukan saling memberikan saingan yang sengit. Setiap larian dan setiap wiket menjadi pembangkit semangat kepada para pemain untuk terus memberikan aksi terbaik sehingga tamat perlawanan. Sementara itu di Instar Oval B, Sekolah Kebangsaan Iskandar berhadapan dengan Sekolah Kebangsaan Indra Shah Bandar dalam aksi kumpulan C yang turut menyajikan persaingan sengit. Di SP Oval D pula, Sekolah Kebangsaan Limau Purut menentang Sekolah Kebangsaan Kincir dalam aksi kumpulan D. Kedua-dua pasukan memberikan komitmen sepenuhnya sepanjang perlawanan berlangsung. Tamat sudah saingan peringkat kumpulan bagi hari kedua kejohanan. Pasukan yang berjaya kini akan meneruskan cabaran ke peringkat suku akhir yang berlangsung pada 11 petang. Kini, saingan memasuki peringkat suku akhir. Hanya 8 pasukan terbaik berjaya mara dan setiap perlawanan bakal menentukan pasukan yang manakah layak untuk ke peringkat separuh akhir. Di SP Oval A, aksi suku akhir berlangsung dengan penuh debaran. Kedua-dua pasukan mempamerkan permainan yang tersusun dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mara ke separuh akhir. Manakala di SP Oval B, satu lagi aksi suku akhir berlangsung dengan persaingan yang tidak kurang hebatnya. Semangat kesukanan jelas dipamerkan oleh semua pemain sehingga tamat perlawanan. Demikianlah liputan hari kedua kejohanan kriket MSS Pahang 2026 bawah 12 tahun. Tahniah dan syabas kepada semua pasukan yang berjaya mara ke peringkat separuh akhir. Saya Ahmad Al-Akif, wartawan SPTV Channel. Sekian, terima kasih.